Assalamualaikum dan salam sejahtera. Indah malam kerana bulan, panas siang kerana mentari. Sebelum rumusan, saya mulakan. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Imaduddin bin Muhammad Safancai. Saya berusia 12 tahun. Saya bersekolah di SK Air Merbau, Beban, Melaka. Kod sekolah MBA 1079. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku. Maka dalam video ini, saya begitu teruja untuk berkongsi sebuah sinopsis daripada buku yang pernah saya baca, berjudul Detektif Hantu. Mempunyai 148 muka surat, dikarang oleh Sharina Elisa dan diterbitkan oleh Bukut pada tahun 2022 dan 2023. Buku ini mengisahkan tentang seorang remaja yang bernama Farhan, berusia 14 tahun, anak tunggal kepada Encik Halim dan Puan Sofia. Farhan seorang budak gaming berpengaruh dan bijak dalam pelajaran. Bersekolah di SMK Bukit Kayu Manis, merupakan antara 3 sekolah terbaik di Malaysia. Farhan dipaksa tinggal di kampung bersama neneknya, Hajah Kamsia. Farhan dipindahkan ke SMK Mata 3 kerana ayahnya membawa ibunya ke luar negara untuk menjalani rawatan. Tak kenal maka tak cinta. Farhan berasa seronok tinggal di kampung. Remaja sebijak Farhan sudah pasti menjadi perhatian di sekolah, bukan saja di kalangan pelajar. Kepintaran Farhan menjadi buah mulut cikgu-cikgu di sekolah. Hal ini membuatkan Engku Zarina rasa tercabar. Satu persaingan yang boleh menggugat kedudukannya di dalam kelas. Lain pula halnya dengan Farhan. Dia mula berasa bengang apabila seringnya ganggu hilayan Cik Pontianak saban malam. Bunyi yang mengganggu tidurnya membuatkan Farhan tercabar untuk menyiasat misteri di sebalik hilayan Cik Pontianak. Melihat kecurigaan Farhan pada misteri Cik Pontianak, Akif, rakan sekelasnya, mula mempengaruhi Farhan untuk menyiasat misteri sebenar wujudan Cik Pontianak. Di sebalik misteri Cik Pontianak, Farhan turut curiga dengan aktiviti penjualan gula-gula di kampung Mata 3 yang semakin aktif. Gula-gula yang menjadi kegilaan walaupun harganya begitu mahal. Hal ini membuatkan Farhan dan Akif mula menyiasat tentang aktiviti penjualan gula-gula, sekaligus dapat merungkai misteri Cik Pontianak. Ada clue yang menguatkan firasat Farhan bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan kampung Mata 3. Farhan menghubungi seorang pegawai polis, iaitu Tuan Hamzah, bagi membantu siasatan. Farhan dan Akif menyelinap masuk ke dalam hutan, mengikuti jejak yang ditemui. Apa yang ditemui sungguh tidak diduga. Satu aktiviti memproses dadah telah giat dijalankan. Aktiviti itu telah lama beroperasi dan hilayan Cik Pontianak adalah heran bagi menutup kegiatan haram mereka. Gula-gula yang menjadi kegilaan sebenarnya
mengandungi dada. Namun, apa yang lebih mengejutkan lagi, ayah Engku Zalinah, Datuk Ishak dan abangnya Engku Azwan adalah dalang di sebalik kegiatan tersebut. Sifat dermawan yang ditunjukkan oleh Datuk Ishak pada orang kampung adalah untuk menutup kegiatan haram mereka. Segala misteri telah terungkai. Datuk Ishak dan Engku Azwan telah ditangkap. Kini, penduduk kampung Mata Tiga kembali aman dan tiada lagi gangguan suara hilayan Cik Pontianak. Justru dapat saya simpulkan beberapa pengajaran. Antaranya, keberanian haruslah seiring dengan kebijaksanaan, seperti Farhan yang bukan sahaja berani tetapi bijak dalam pelajaran. Selain itu, sikap kerjasama mestilah ada dalam kerja berpasukan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Ke gunung sama didaki, ke lurah sama dituruni. Indah malam kerana bulan, panas siang kerana mentari. Rumusan sudah saya simpulkan, izinkan saya mengundur diri. Sekian, terima kasih.